Salam sejahtera, selamat datang ke Random TV. Pernah tak Anda terfikir, kenapa orang kaya semakin kaya, tapi orang biasa tetap struggle? Adakah mereka dilahirkan dalam keluarga kaya? Ada kabel besar? Atau mereka memang ada touch magis? Kita selalu dengar, duit tak tumbuh atas pokok. Betul, duit memang tak tumbuh atas pokok. Tapi kenapa ada orang macam tak pernah putus duit, macam ada je rezeki mereka? Hari ini, kita bongkar rahsia di sebalik kekayaan. Bukan sihir, bukan skim cepat kaya, tapi strategi kewangan yang diamalkan oleh mereka yang financially stable, siap sedia untuk ubah mindset, ubah hidup. Ini dia perbezaan ketara antara orang kaya dan orang biasa. Perbezaan ini bukan sahaja terletak pada jumlah wang yang mereka miliki, tetapi juga pada cara mereka berfikir dan bertindak dengan wang tersebut. Orang biasa, bila dapat gaji, apa yang bermain di fikiran? Mereka sering kali memikirkan bagaimana untuk membelanjakan wang tersebut. Shopping, makan sedap. Mereka ingin menikmati hasil kerja keras mereka dengan membeli barang-barang yang mereka inginkan dan menikmati makanan yang lazat. Pergi holiday, betul tak? Mereka juga sering merancang percutian untuk merehatkan minda dan badan. Orang kaya, dapat duit, terus fikir macam mana nak gandakan duit tu. Mereka melihat setiap ringgit sebagai peluang untuk menjana lebih banyak wang. Mereka anggap duit sebagai pekerja. Setiap ringgit yang mereka miliki perlu bekerja keras untuk menghasilkan lebih banyak ringgit. Duit kena bekerja keras untuk mereka. Bukan mereka yang bekerja keras untuk duit. Mereka melabur dalam peluang yang boleh memberikan pulangan yang baik. Contoh, Ali dapat bonus RM5,000. Apa yang dia buat dengan bonus tersebut? Terus dia beli smartphone baru. Dia melihat bonus tersebut sebagai peluang untuk membeli barang yang diidamkan. Tan Sri kaya pula, dapat dividen RM5,000. Dia labur dalam saham yang beri dividen lagi. Nampak tak perbezaannya? Dia melihat dividen tersebut sebagai peluang untuk menjana lebih banyak wang. Siapa yang akan lebih kaya di masa hadapan? Fikir-fikirkan. Jadi, ubah mindset Anda. Mulakan dengan melihat wang sebagai alat untuk menjana lebih banyak wang. Lihat duit sebagai alat untuk menjana lebih banyak duit, bukan sekadar alat untuk berbelanja. Orang kaya faham satu perkara, duit yang disimpan di bank, lama-kelamaan akan terhakis nilainya. Kenapa? Inflasi. Mereka tak takut melabur. Saham, hartanah, bisnes, aset digital, emas macam-macam lagi. Mereka tahu, pelaburan yang bijak adalah kunci utama untuk gandakan kekayaan. Tak perlu tunggu kaya baru melabur. Mulakan dengan apa yang Anda mampu. Ada RM100, boleh dah mula melabur di platform micro investing. Yang penting, belajar dulu sebelum melabur. Chapter 3, Rahsia Multiple Streams of Income. Dalam dunia kewangan yang semakin mencabar ini, penting untuk kita memahami bagaimana orang kaya terus menambah kekayaan mereka. Orang kaya tak rely pada satu sumber pendapatan sahaja. Mereka bijak dalam menguruskan kewangan mereka, dengan mempunyai pelbagai sumber pendapatan. Mereka ada multiple streams of income. Ada gaji, ya. Tapi ada juga bisnis, pelaburan dan lain-lain. Dividen, sewa rumah, affiliate income, dan macam-macam lagi. Setiap sumber ini membantu mereka untuk terus stabil dari segi kewangan. Kenapa? Sebab mereka faham, risiko hilang punca pendapatan itu sentiasa ada. Mereka tahu bahawa bergantung kepada satu sumber sahaja adalah berisiko. Risiko hilang punca pendapatan itu sentiasa ada. Kalau satu sumber terjejas, mereka masih ada sumber lain yang boleh tampung. Ini memberikan mereka ketenangan fikiran dan kestabilan kewangan. Mulakan dengan kenal pasti skill dan minat Anda. Boleh buat bisnes online, jadi freelancer, sewakan kereta. Semua ini adalah peluang yang boleh Anda terokai. Banyak peluang di luar sana. Jangan takut untuk mencuba. Setiap usaha yang Anda lakukan adalah langkah ke arah kebebasan kewangan. Gagal sekali, cuba lagi. Yang penting, jangan putus asa. Teruskan usaha Anda. Terus belajar dan tingkatkan skill Anda. Ingat, lebih banyak sumber pendapatan, lebih stabil kewangan Anda. Chapter 4, Hutang. Semua orang takut hutang. Tapi tahukah Anda, ada hutang yang boleh buat Anda kaya? Orang kaya faham konsep good debt dan bad debt. Mereka elak bad debt seperti hutang kad kredit, hutang kereta mewah yang susut nilai. Sebaliknya, mereka gunakan good debt untuk jana lebih banyak duit. Contoh, beli rumah untuk disewakan. Sewa rumah boleh cover bayaran bulanan, malah boleh jana keuntungan. Atau, buat loan bisnes untuk kembangkan bisnes. Untuk bisnes boleh bayar loan, malah boleh tingkatkan pendapatan. Penting untuk Anda faham,
Bukan semua hutang itu buruk. Yang penting, bijak uruskan hutang. Chapter 5. Ini dia cabaran terbesar, mengawal nafsu belanja. Dalam dunia yang penuh dengan godaan, kita sering terjebak dengan pembelian impulsif. Gaji naik, bukan tambah pelaburan, tapi tambah belanja. Ramai yang berfikir, dengan pendapatan lebih, mereka boleh berbelanja lebih. Handphone baru, kereta baru, baju baru, habis duit kemana? Semua ini hanya memberi kepuasan sementara. Orang kaya pula, mereka amalkan gaya hidup sederhana walaupun kaya. Mereka tahu nilai sebenar wang. Mereka faham, kepuasan segera tak kekal lama. Kepuasan jangka panjang lebih penting. Mereka lebih fokus bina kekayaan jangka panjang. Pelaburan yang bijak adalah kunci. Daripada beli kereta mewah, mereka labur dalam aset yang boleh beri pulangan. Jadi elakkan lifestyle inflation. Pilih pelaburan yang memberi manfaat jangka panjang. Gaji naik bukan tambah belanja tapi tambah pelaburan. Ini adalah cara untuk membina kekayaan sebenar. Disiplin dan kawal nafsu Anda. Buat perancangan kewangan yang rapi. Ingat, kekayaan sebenar bukan diukur dengan apa yang Anda miliki, tapi apa yang Anda simpan dan laburkan. Bijaklah dalam mengurus kewangan Anda. Jadi, kalau kita nak bebas kewangan, kita kena ubah cara fikir dan cara guna duit. Jangan biarkan duit mengawal hidup kita, tapi kita yang kawal duit. Anda nak jadi seperti Ali yang terus-menerus struggle dengan kewangan? Atau Anda nak jadi seperti Tan Sri Kaya yang financially stable dan bebas kewangan? Pilihan di tangan Anda. Ingat, kejayaan tak datang bergolek. Usaha, disiplin, dan ilmu adalah kunci utama. Jangan lupa like and subscribe untuk lebih banyak tips kewangan.